Let's go playoff. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so hari ni AJ nak tunjukkan dekat korang view playoff untuk MPL Emerging 17 guys. So let's go. Kita tengok nanti AJ belanja korang view. Dah lama tak buat video kan. Jangan lupa like, subscribe and share dulu. Okay, let's go. Kita move to the next. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai di stadium juara. Tapi semua tengah set up lagi. Tak settle lagi. Banyak lagi barang-barang yang aku rasa besar tu event playoff kali ni guys. Sebab luar dia pun banyak tu. Tengok tu. Progress. Ni aku rasa konsert kat sini lah nanti. Ada show. Kau buat aku jalan-jalan mana ni? Season lepas kat sini kan? Sini lah. Oh, last ke sini grand final lah aku. Grand final kau? Aku last ke sini grand final. Gila kat kau grand final. Gila kat budak-budak grand final ke sini. Relax. Lu ke stadium ngapain ni? Main bola kan stadium. Main bola. Main bola kau? Ha? Sini ke? Sinilah. Ya. Season lepas kan? Ha. Sumpah sini. Aku rasa lepas stadium juara lah. Ya sini. Season kemarin kan sini. Ya. Kau tahu lah. Ya ke bukan lah aku rasa. Ya, aku lupa. Aku tak rasa kita masuk parking macam ni. Season lepas kat mana? Kan? Lupa dah. Bukan lagi lah. Sebab Bukan. tu yang dekat ni. Kilang Berry lu. Apa? Kilang Berry lu. Serdang kan? Maip sedang mana-mana je Maip, lah. Yang saya. penting grand final lah. Nah, tu. Stadium juara. Tapi tak ada apa tu. Belum ada apa-apa lagi. Ni waiting room. Persatuan Bola Jaring. Dia dalam ni tapi tak boleh buka lagi. Tu. Boleh masuk. Sekejap lagi je tunjuk. Kan? Mana? Tempat bootcamp SEA Games. Betul lah. Oh. Okay guys, so sekarang ni kita berjalan-jalan di luar stadium juara guys. So nak tunjuk dorang view. Janganlah nanti kecewa lah. Ya tu. Korang tunggu. Banyak yang tak siap lagi tu. Tunggu siap lah. Tapi boleh je nak tunjuk yang tak siap. Nanti diorang kan datang time siap. Betul tak? Betul kan? So nanti diorang boleh beza Okay. kan. Kita tunjuk sikit apa yang ada kat depan mata kita orang ni. Ada besi. Aku rasa rock. Macam kita sampai terlampau awal lah. Aku rasa rock semua dah masuk. Ya, macam kita sampai terlampau awal lah. Kita memang disiplin. Oh, disiplin Okay. Kita disiplin. Sebab tu kau dekat RQ sebab kau disiplin. Kita disiplin. Sebab tu kau kat RQ sebab kau disiplin. Tak juga. Sebab tu kat RQ sebab kau disiplin. Ikutkan aku datang pukul 5. Tapi sebab manager hantar van pukul 9 tadi. Ni view dah guys. Nanti ada ni apa orang panggil? Booth. Booth. Ada booth. Aku tak. Ni lori Gary. Aku parking sini tadi. Aku tak parking sini tadi. Ni lori Gary guys. Besar lori dia. Dah berapa tahun kau jaga lori ni? Umur aku tahun ni 28 tahun lah. 28 tahun lah Lama lori tak? kau. Sebab ini Lama macam tak lori kau? lori keturunan. Tengok sikit. Lori keturunan. Gary Production Sendirian Berhad. Ui, gila tu kau. Kau tukar sendiri. So nanti stage kat sini. Aku rasa nanti yang nari-nari tu kat sini tu. Menari? Siapa yang nak menari? Ella, kan ada Ella datang. Oh ya? Ya. Ella nyanyi lagu apa? Akademi Badminton Malaysia. Besar tu. Ella lagu tu lah, lagu Malaysia. Oh. Kini standing tu. Banyak tu. Tak, dekat sana tu panas. Banyak tu. Sebab tak boleh nak masuk dalam dia, lagi. guys. Diorang ada kat tepi tu. Kau kiri, ada masuk bilik. Macam-macam ada guys. So kalau korang datang sini korang tak bosan Diorang kat lah tepi aku sana. rasa. Sebab Tak boleh masuk lagi. korang boleh Panas. berjalan-jalan Ada di macam dalam. bilik Ni pun kecil lah penuh tapi lagi panas. kemah, Tak ada nampak aircon ni? semua. Tu aku tak nak. Ni pun tak siap lagi jalan kemah. je. Nanti kau boleh jalan-jalan dari sini. Tak tahu dah. Oi,
Kau asal Upin Ipin ni? Asal kau kat sini Upin Ipin? Tak kau saya tanya. Asal rambut kau tak selai? Tak asal kau tanya. Tak asal rambut Upin Ipin kita banyak Kau ni Upin Ipin original ke tak? Tengok Upin Ipin. Aku Upin version Indo ke tak? Upin version Indo. Aku ni Upin apa yang Kedah-Kedah. Oh, Upin Ipin Kedah. Okey. Ini Upin Ipin guys sebab dorang ni kawan rapat. Tapi tu lah, trio bangang dah tak ada lagi seorang. Sepatutnya ada seorang lagi kat tengah ni. Ya doh, mana Yoshi doh. Yoshi balik page. Yoshi balik page sekejap Oh, dia rehat. Tadi dia baru post story lah. Dia dah bukan balik Filipin lah. Dia nak pergi tempat lain dah. Oi. Tak tahu macam mana kan? Tak tahu lah. Kena stay tune lah. Kena stay tune lah. Stay tune lah Rok Stay tune lah. Kena tunggu announcement lah. Aku akan nyusul kat dia. Kena tunggu announcement lah. So kau fly ke sana Rok nanti? Aku akan fly kat sana lah. Aku akan jumpa dia. Kiranya kau akan main Liga Filipin lah. Kau ganti ni lah. Apa Teddy ya Teddy. Boleh juga tu. Boleh juga. Tak boleh lah. Tak confident tu si Rock ni. Aduh, baru aku nak bagi dia ganti Teddy tu. Tapi besar tu guys, kau tengok ni. Tu. Mana? Kiranya dalamnya ada Lin Chong Wei. Gila kalau tanya aku. Kau pun boleh juga. Kau cerita todak. Kau rindu todak kan? Ha? Kau rindu todak? Oh, nampak. Bila sebut todak terus nangis. Maksudnya dia rindu. Tapi kembali jangan. Ni yang. Kau Bukan apa. todak. Last aku main kat Todak, playoff kena bantai dengan Sasa tu. 3-2. 5 game dia bagi aku main flat rate. Macam mana nak gendong tu? Tapi semalam dah satu je lah. Tadi baru dia cakap kat aku. KGE lawan Todak. Ya. Dia dah leading kan? Lepas tu dia recall. Lepas tu kena comeback kan? Recall kena comeback. Kalau tak kita orang menang lah tu. Iya dah. Siapa yang recall? Ni, Mas Pedri ni recall. Kita orang recall? 5-5 lah gila bukan aku. Oh. Time tu diorang ajak recall T kot tak silap aku. Garing tak Gary ni? Tak, Garing. Patut Sasa kau suruh dia buka regular season juga tadi. Playoff dia bantai aku. Oh, Sasa tunjuk yang dia bantai kau ni? Ya. Yang kau bantai dia tak Yang tunjuk? regular season aku main Alpha sodok Brody dia tak tunjuk. Tak tunjuk? Tak tunjuk. Aku ulti Brody dia. Kena sodok dia dengan Alpha aku. Aduh. So, nantilah guys kita tunjuk video dekat dalam pula. Sebab dekat luar ni dah tunjuk semua dah. Nanti korang datang masuk, korang dapat tengok macam-macam ada kat sini guys. Gila tu katanya aku besar tu tempat dia. Bukan terik. Gila. Dera YouTuber. Dera YouTuber akhir bro. Subscriber AJ tolong subscribe. Tolong Kita orang makan wagyu sama-sama guys. Okay guys, jangan lupa subscribe kita. Dapat baik je aku nak buka. Guys, tolong subscribe kita orang guys saya nak mengaku saya makan sama-sama dengan AJ guys. Kita orang hidup besar susah senang sama-sama. Kita orang ada bukti Hajar Aswad ni. Ya, kita orang cium sama-sama guys. AJ cium. Konten mengonten orang. Gila. Sama-sama konten ni tak kawan nama dua. Kamu kita orang ada sejarah tau. Dia saksi aku botak tau. Dua kat sini. Saksi botak kat Riyadh dah. Saksi botak. Mana? Mekah. Yang kat Riyadh. Oh, Bukan baru ni pun botak. Dulu geng Mekah AJ ni guys ni. Woi, gila tu. Okey, nanti kita pergi Mekah. Nanti kita pergi Mekah. Yang first MSC. Oh itu first Ni yang second yang nombor 2 Oh tu. ni nombor 2. Oh, nombor 2. Nombor 2 bersama dengan AJ. Wow. Tak, yang nombor 3 nanti Rock ni. Rock. Nombor 3 nanti. Engkau lah. Tapi flag lain lah, bukan flag Tapi Malaysia. kat Paris masalahnya. Tak, tapi flag lain lah, bukan flag Malaysia. Hin lah. Hin. Kau di buy out ke? Nanti minggu depan kau tengok dia ke mana? Dia naik flight. Tengok announcement Dia naik flight. Ha? Tengok announcement Ah, tengok announcement Cuma lah. kan ada orang tanya apa tips select AJ orang dah tahu dah kan dah sukses. Kau Tak, ni Gary. Kita interview tak Gary ada sikit. angin tak ada ribut ni tiba-tiba kereta baru ni boleh tak bagi sikit kata-kata motivasi untuk berjaya seperti kau. Tak, itu kereta sewa aku nak buat konten. Sebab aku tak page aku kan tak pernah ada content creator. So aku cakap, boleh lah sewa satu buat Konten satu kereta hari. yang ni. Ya, aku kan tak pernah. Konten kereta kau Bukan. Kereta. Konten kereta, bukan kereta. Itu Sewa. Sewa apa tips nak yalah Nak berjaya sewa. untuk sewa kereta tu?
Tips dia. First kali sebab tak ada lesen kan. So pakai nama orang lain. Macam tu lah. Tak ada tips tu sebenarnya. Oh, tapi bangga tu AJ tengok orang. Tak, aku bangga tu dengan content creator. Ya, content creator, content creator. Creator. Content Content creator di content creator sewa. Ya. Gila tu. Jangan lupa support. Tapi kita sewa dia gila kan. Ni bila aku dah dapat baju ni satu. Yang tu yang tanya aku. Cakap lah dengan Pak Apel. Takkan ada bus nanti dekat sini ni Ejaz banyak. lah satu. Ni ada bus Ejaz kat Haji. sini. Takkan tak boleh Takkan tak tolong. boleh Sama Ejaz, kau tengok ada Boleh botak Jas, kau boleh, dulu. boleh, Tak boleh. apa. Untuk YouTuber Malaysia aku bagi. Untuk content creator boleh. Ya dok. Creator. Orang thank you dok. Okey, kita akan sambung vlog lagi. Dah 3 minit dengan Baik, diorang. baik. Subscribe. 3 minit bersama content creator dan juga kereta sewa. AJ wow. Okay guys, so sekarang ni first Ramai ya. impression untuk tengok venue MPL. Uish, besar ramai sangat tu kat dalam. Ya tu. Okay, biar. Bismillah. Bismillah. Gila Besar kak tu. Okay. Sebab kan kira 3, 2, 1. Review, we start our today agenda. Now we are going to proceed Gila tu ni venue apa ni? shooting first. So the rest of the players Kira gila bapak besar. and Gila dah. player can cheer first. Kepala dia. Guys, besar ke tak besar guys? Besar tak? Besar tak? Mana besar kan Mak Apps hari tu? Sini ya? Max lagi besar? One more shooting will Mak Apps. Max besar lagi eh? Oh. then we proceed. Tapi ni banyak seat tu. Is RQ. Gila. Anjay. Boleh tahan lah. Ya tu. Okay. Lagi apa? Lagi smart lah dari selepas. Ya tu. Kalau tengok stage dia lah. Tengok stage dia pun bukan straight tu. Kau tengok. Dia ke sini, dia ke sini. Gila Lek, bagus banget dia Lek. Apa perasaan kau tengok playoff kali ni? Stage playoff. Baru kali ni aku lihat stadiumnya gila kali Lek. Gila kali ya. Iya Lek, gila kali lah. Kayak di Medan enggak? Kayak di Medan. Tak kan? Sekarang ni apa perasaan kau lepas kau tengok venue yang macam ni kan? Playoff kau semangat ke tak semangat kan? Perasaan dia first kali aku macam wow. Kau tak sabar lu. Venue ni dah wow. Nanti parking pula BMW kau. Wih, gila. Kau faham tak kereta sewa? Kau faham tak kereta sewa? Kereta sewa lah. Cerita apa perasaan kau? Perasaan bagi aku macam lagi semangat lah dari season lepas. Sebab berdasarkan venue lagi cantik dari season lepas. Cuma mungkin keluasan dia kecil sikit. Itu kau tengok skrin dia besar. Tu, kau tengok dia punya tempat duduk tu. Tak straight. Dia macam ni. Faham tak? Dia V. Kalau sebelum ni kan straight. Gila tu. Tengok tu skrin dia guys. Kalau still we're using the Tu ada kotak ke tu? Tak kan? S10, 12, 15, RQ, Aku zoom sikit. 12, 15 standby. Tu korang tengok guys. Skrin dia banyak tu. Joy. Ini barulah puas hati kalau ada orang datang venue nak tengok. Ya tu ni kalau korang datang dari jauh pun Puas hati lah. puas hati lah. Kalau datang dari Kedah baling pun okey lah. Salah. Tu, seat VIP kat atas tu. Mana? Tu kanan atas seat VIP. VIP eh. Gila nanti Pak Apel duduk situ lah. Pak Apel datang kan? Wih. Kak Syah punya? Thank you doh cikgu guys. Asal baju Kak Syah baju aku mana? Kau tak minta? Wih, cik tengok sikit jaket baru gila doh kau. Tak gila boy. Mana baju aku mana cik? Aku nak baju ada nama kau. Boleh tak? Ada, tu ada kat rumah. Aku nak baju BTR ada nama kau. Tapi size M lah. Boleh je aku memang pakai size M. Boleh cik? Ada. Gila cik, tanya cik Salam kenal lu cik. Ngantuk bodoh. Gila lu cikgu guys tu. Cik, nanti kau nak main hero apa cik? Play off ni. Aku? Kau selalu play off hero pelik-pelik sikit. Aku dah tukar sekarang. Aku nak main cloud lah. Kau main cloud je? Kau tak main harit dah? Tak. Tak nak main harit dah? Okay. So cikgu kuat nak lah main dulu. cloud. Tak kuat lah? Bukan kat tangan kau kuat lah? Dekat scrim je dia cik tak kuat dah Harit. Lawan Impact Lindo macam siau main Harit. Susah, dua hari lawan kelab susah. Dua asyik kena free tu. Oh memang kelab menang Satu lawan 4. Apa?
Benda. Kau jangan kacau orang KB baru tu. Benda. Dah lama lah. Rumah dia Kita sewa lah rumah bodoh. dia dekat Ganus 10 tingkat. Uish, 5 tingkat atas, 5 tingkat bawah. Benda tu rumah mak aku, bukan rumah aku. Oh, betul lah 10 tingkat. Gila Elan eh. Macam mana Lan? Siap bila lah kau beli makanan zaman. Beli makanan zaman. Okay guys. Lan, apa kau beli makanan, Lan? Nanti kita tengok apa yang ada kat dalam. Oh. So guys, Eja nak tunjuk stage playoff MPLM season 17. Ha tu. Ui. Rak, ready tak Rak? Oh, dia tak dengar. Oh, so ni lah. Diorang tengah pintas dulu. Wiu. Wiu. Pintas. Good luck ya teman-temanku. Buat yang the best ya, good luck ya. Dia tak dengar. Okey. Sarui. So, jangan lupa tengok nanti guys. MPLM season 17. Meriah betul lah lampu ni. Asal buat meriah sangat ni? Aduh. Tak meriah tak kawan eh. Okey. Meriah sangat lah lampu dia. Macam nak hari raya tau. Oh dah tak ada. Ha. Cakap terus tak ada mak. Oi dah. Dia ganti lain. Ada boleh. Next we have PTRM coach Gila dah. and analyst. Macam nak hari raya tau. Kanan Masuk- sini. masuk Orang MPL macam keempat, masuk Jangkar, start from tempat-tempat Jangkar, apa ya, Rok? Jessica, Macam you come masuk here. tempat-tempat hiburan Okay. Festival Jessica, festival tau. And then last Macam pergi Jessica. macam kat Songkran. Songkran. And then coach and Songkran. coach at the center. Oh, kau tengok dia punya lampu meriah tu. Ui. Okay. Sakit tu Nanti jalan macam Yeah. ni. Tadi aku main sniper glitch tu. Tu kau tengok tu. Dia macam apa? Macam Gila tu lampu dia. Hilang. Macam delay. Ke sebab server tu. Sakit mata kau? Sakit lah. Tapi tak apalah kau player. Kau kan duduk kat sana. Okay. Next. Tiba-tiba ada drone tu. Podium ya. Jadi Tiba-tiba ada drone. aku balik macam ni. Let's go back to the main stage. Dari tepi jalan. Jalan dari tepi. Sini Ger. Also Pintas can. sakit Ger. Also can. Pintas. Pintas sakit. We have Team Sini Red. sini. Kau dah ready belum ni? Play off. Dah. Team Red Golden. Senyum maksudnya ready ya tu? Jalan. Besok. Tunggu besok ah. Sesi The Scary Gary membantai-bantai. Yang penting bukan aku aku tak pernah buat title tu Sesi The Scary Gary membantai-bantai. Standby. Bos kau tu. Tengok Ciku guys. Ciku nak play off pun duduk. Mbak. Mana? Duduk dah sini Then dulu. next, we have Roma Kenapa? Ivan. Mana ni? Kita tunggu apa lagi ni? Lapar tu. Ya tu aku lapar kat ni. Ni. Gelang persahabatan. Next we have Midlaner Matizi. Alamak, kantor pula kecil besar. Mana? Sini. Elek, gelang persahabatan kau mana? Gelang persahabatan kau. Okeylah Lek, tak apalah. Next, Oh, okey. Itu ini Lek, ini kalau siapa-siapa yang menghilangkan, next we have siapa-siapa yang hilangkan, ESP Siapa yang hilangkan Lego? Sister. Dia Kau patutnya hilang. Aku Lego yang kan? jumpa. siapa yang hilangkan Lego? siapa Tak, kau punya pun patut hilang. Aku yang ambil kan. Kalau tak ada hilang Coach lah. standby. Hilang di Together. sebab Jadi, siapa hilangkan apa? Next we have Team Red Hilangkan Coach and Analyst. Kat Setiap kali salary. kat center ya. Kami standby. Kat salary ya? Setiap kali kat center. Okey, pada Kira jalan. siapa yang hilangkan kena bagi seorang 3,000 boleh? Ya, boleh kan? Seorang 3,000 kan? Gaji aku 500 je habis lah.
Gaji Macam kau mana bodoh nak 500. RM3,000? RM500, ribu. 500 RRQ tak logik. Tak logik. RM500,000. Tak, 500 per hari. RM200,000 pula. Tak, 500 per hari. Sehari 500 kan? Trader lah, trader. Depan tengok sana. Tengok sana. Tengok sana. Tengok sana. Tengok sana. Sehari 500 tu. Gary gila tu. Ya. Tapi memang kau, tapi sekarang ni memang kau antara player yang termahal lah kat Malaysia kan? Okey, lepas berdiri baik-baik, posing, sure lah. berdiri baik, posing Cuma aku rasa grand final, you guys are top 2. Drone ni buat aku panik tu. Back to main stage. Drone ni sumpah aku buat aku Balik main panik tu. stage. Tiba-tiba, crack. Dah jadi final tak lah player destination. termahal. Dia back to main stage. Tapi Balik main stage. salah. Ha, cerita sikit. Cerita apa? Kenapa Macam player mana termahal? kau jadi player paling termahal? Tak tahu, aku tak pernah cakap aku player termahal pun. Sebagai achievement kau lah. Tak tahu, aku tak ada achievement tu. Aku pelik kenapa orang cakap termahal. Tak ada achievement. Okey, stand by for fist pump ya, player. Tak ada achievement kau. Just a special guest. Ni antara lokal Malaysia yang paling mahal Cini tu. Hook. Gila juga angin anjing. Ada drone guys. Kuat juga tu. Ya, rasa anginan. Okay. On grand final, we have a special guest come out to give for the fist pump ya. Ada drone. Okay. Lek ni, ini ada drone tu. Bisa terbang ke Medan ni. Low. Mainan kau itu, mainan baru Fist kau. pump. Belilah. Oi, beli. Janganlah. Tu. Ni boleh ke Kedah ke? Oi, boleh ke Medan juga bisa. Aku nak bungkus kari kambing dulu pakai ni. Lek, kalau aku bawa Social analyst, lepas fist pump. Kali 2 tu. Okay. Enggak lah, kari kambing di Kedah beda lah. Lu harus rasa kari kambing di Baling Kedah lek. Okay, baru player tak. Ayo, malam ni. Kambing di Baling Kedah. Ngomong pakai ngomong pakai Tak serius lah ni nanti. Medan. 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 Oh, bisa. Ayo, di rumah aku ya. Tidur rumah kau. Okay. Ni sampai pukul berapa kita kat sini Layarnya ada juga ya di sana. Tahu tu. Layar di sana tuh gunanya apa gitu? Beg kau mana? Tepi ni. Bag gua sebelah sana. Ya, beg aku pun kat sana tu. Ni. Tak ada. Tak ada. Apa yang tak ada yang warna biru-biru? Lapar tu. Air sana berapa? Tak tahu tu. Biasanya. Tak tahu. Okay guys, so sekarang ni kita nak tengok player walk in RRQ Tora. Tu, aura bro. Gila. Gary. Oh, okay. Allah, aura kingdom. Aura kingdom. Meriah tu, stage dia gila tu. Val, Allah Akbar Val. Tak, aura ke tak aura Val? Aura kau tadi. Aura kingdom Biasa aku yang pakai Gary je tadi. Kau dapat rasa aura kingdom tu? Aku punya baju on the way tukar kuning tu guys. Aura Aura tukar dia. kuning. Gila tu dia punya Viva RRQ. Gila tu Val. Macam mana Val? Kau dekat AC okey tak? Apa? Kau dekat AC okey tak? Okey je macam biasa lah. Sekarang nanti aku rehearsal pintas. Rasa pintas eh? Liga Badut sana. Liga Badut. Tak apa, season lepas kan kau dah M7. Season ni dia nak bagi kau rehat jap. Tapi awal sangat kau rehat. Awal sangat ni rehat ni. Awal sangat kau rehat ni, macam mana? Tak apa-apa lah. Ya tu, awal sangat 2 bar rehat. Tak, hari tu week 1 sampai week berapa kau datang tu?
Aku datang Week 3 4. Week 4 eh? Ha. Week 4. Lepas tu Val datang sampai week 4 jadi Kingdom. Tiba-tiba masuk AC. Tiba-tiba masuk AC. Macam mana tiba-tiba kau boleh masuk AC Val? Cuba kau cerita sikit. Sebab aku nampak macam sana nampak apa? Sebab kau nampak dua lava. Kau nampak Tak. Aaron Shiki dengan Fabian lah? Tak juga. Oh, tak aku juga? yang masuk dulu. Kau masuk dulu betul ke? Okey. Aku So dorang dua nampak kau lah. Dua lava nampak balance masuk, so dorang on lah masuk. Oi, gila tu Val. Tak juga sebab aku bosan so aku macam buat hobi lah. Oh, Aku hobi kau. lah. Hobi aku main MPL. Kira hobi kau sebenarnya nak jadi penjoki MPL lah kiranya. 5 orang kat sini So dulu. aku dah joki. Tapi kau masuk lambat sangat tu. Kenapa kau tak masuk dari awal tu? Balik sini 5 orang. Sebab tahu first planning nak travel je. Nak Lepas tu travel. tiba travel sampai MPL MY. Termasuk MPL MY. Oh, Okay, faham. stand by kat Aku nak masuk MPL MY bagi pergi Paris. Tahu-tahu Grand aku final opening walk in. Grand final opening Balik walk in. dulu. balik Kelang. Balik Kelang. Tak jadi ke Paris Val. Tak. Tak jadi ke Paris, balik Kelang tu. Balik Kelang tu kan. Kelang Ris lah jadi, Kelang Ris. Kelang Riz lah. Aduh, rosak tu. Tak apalah Val. Okay, one Yang more penting and nampak potential Argue balance bagi ni guys eh. fikir Balance ni saya. antara Roma yang termahal nanti ni. Sebab dia masuk dapat berapa poin? Berapa poin? 4 poin kan? 4 poin lah. Ya, Ha 4 ni. poin banyak lah. Bos aku guys. Mana, Val? Bos aku. Bos. Reunion. Kau dah bantai aku tapi tak tahu player. Macam ni? Ha? Reunion CG, reunion CG. Suka dia. Cik, suka dia. At least aku tak kena checklist lah. Okey lah. Dia seorang itu. Aku tak boleh bantai. Tak, masalah kau checklist. Ciku checklist aku tapi aku tak main macam mana ni? Ha. Kau nak bagi aku semua. RQ. Kita ada satu. RQ. RQ, rock. RQ rock. Cik, kau tengok masuk RQ Supreme tu, cik. Gila. RQ. Okay. Kau hoki lah. The walk in will Asal be okay followed lah. with the lane. Siapa suruh kau yang kalah? Kalau aku masuk awal, Go lane first. Siapa suruh masuk lambat betul tak? 8 poin. Ya, kenapa Bella masuk lambat? Tu aku tertanya tu. Tu aku tanya dia tadi kenapa dia masuk lambat. Kau faham tak? Dia masuk lambat pun dapat poin. Kau bayangkan kalau dia masuk awal. Cuma yang kalau Cibi masuk awal juga kita. Ha, Cibi masuk awal juga. Last one. Daripada week 2 nak ambil dia. Ha. Week 5 baru ambil dia. Ha. Lama-lama dia orang masuk. Ni apa pula ni? Walk in behind. Walk-in grand final. Walk-in grand final. Biasa. Semua orang, semua tim. RQ, walk first. Wih, kira RQ grand final terus lah ni. Tapi ini punya. Jadi macam Pasrah je lah kau je. Tak, RQ grand final ni cik. dulu, lepas tu tahu lah, tengok lah apa-apa lah. Akib Tak, demam kalau kau- kalah tak tahu. Predict kau berapa? Prediction kau? Akib demam. Tak. RQ berapa? Prediction kau berapa? Akib tengah demam. Ha. Kalau Akib sihat aku rasa 3-1. 3-1 siapa? Vamos. 3-1 vamos. Okey. Akib kalau tak demam. Okey, tak Tapi demam. Akib demam. Dia kata Akib demam tadi. Okey. Akib demam teruk. Aku rasa EWC punya RQ menang. keyboard. RQ menang berapa? 3-2. Gila. Sebab ZK kau bayangkan Roma demam. Roma Dia demam. berfikir lah. Oh, macam you main tu lah sakit perut. Ha. Oh, faham. Okey, kau predict berapa Val? Apa? Kau predict berapa? RQ vamos. Ni kita tanya budak-budak CG lah, tanya budak-budak CG. Aku Okey. 3-2. Aku predict Aku ada dua jawapan lah. Kalau Akib demam tak demam. 3-1 kan. Sebab hari ni Akib tak datang Akib tak datang Pintas. Okey, Akif tu Zack Cave. Okey. Dia tak datang Pintas. Okey. So, kalau dia demam besok, RQ menang 3-2. Okey. Tapi kalau dia sihat besok, Vamos menang 3-1. Tapi tak nak menang sebab demam tu. Tak kisah. Oh, tak kisah. Okey. Lah, Val, kau predict berapa Val? Aku predict 3-1. 3-1 vamos menang. Okey. So semua tak ada predict RQ. Bukan. Dia bukan sebab kawan, betul tak? Based on regular. Based on regular. So RQ kena buat yang terbaik lah untuk playoff, betul tak cik? Dia senang je apa orang Kita- apa orang predict lah. Kita dah buktikan. Kita proof yang dorang ni salah, betul tak? Proof the result. Bagi dekat result, betul tak cik? Betul. Nak dorang ni masuk dapat 4 point. Masuk lepas playoff. Gila. AG masuk dapat Aku masuk menang satu game. lepas daripada kalah Kemarau kalah. Kemarau kalah 6 kali tu. Kau bayangkan kalau 6 kali tu, Kau main daripada awal. 6 kali menang? 6 kali menang. Dah apa bracket lah cik? Kau dah boleh apa bracket dah awal. Ya. Menolak apa bracket lah cik? Tak nak. Menolak apa bracket tu? Kau tanya aku.
Grand final. Lagi siapa lagi? Oh, Widi. And we have all Widi. Dilo. Romar. Itu yang putih tu apa, Cik? Yang putih tu apa? EWC punya kunci. Oh, EWC punya kunci. Satunya kita wakil lah. Oh, wakil EWC punya kunci. Kita nak bawa pergi sana. Oh. Lepas tu hancur kan. Oh, Kim. Oi. Asal muka Kim serius sangat tu? Nak pergi mana tu? Okay, baru 3 orang. Okay, lagi. Oh, dia scary. Sorak. Jungle Gary. Woo! Gila, Aura. Gary. Woo! Kira apa kita biar berapa? Ya. Oh, ini. Yeti Giran. Gila, ini Aura nih. Aura Kingdom. Woo! Okay. So guys, we're in grand final dok. Gila, semoga grand final guys. Amin. And Arvil Rose and Emily. Woo! Sasa, I'm your fans. Oh, full. Loy. Guys. So guys, itulah Jalan. Buat untuk grand final guys On to the main stage. Berapa pun 10 kalau boleh komen kat bawah guys. Okay guys, so itu saja video pada hari ini. Thank you so much yang mana yang dah like, share, komen, subscribe. Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa subscribe Terus subscribe. Jangan lupa subscribe ya, budak-budak. Budak-budak. Okay guys, see you on the next video. Bye bye.